ischemic stroke. Maksudnya apa? Kita punya saluran darah untuk ke otak diblokkan oleh atherosclerosis lah, oleh plak tu, so oksigen tak boleh sampai. Okey, so yang seterusnya ialah angin ahma, angina ataupun orang panggil in English lah. So ini ada orang pernah tak? Dia tahu tak dia macam mana? Ada tak? Tahu tak? Dia macam kita shortness of breath tau. Kita macam sesak nafas. Dia macam tak ada apa pun tapi kita rasa macam sesak dada tiba-tiba ataupun rasa macam tak cukup nafas. So itulah dia punya simptom. So ini disebabkan oleh saluran darah yang sempit. Tapi bila saluran darah tersumbat terus, jadilah serangan jantung. Sorry ya. Okay, so seterusnya, macam mana kita tahu kita ada masalah ni? Dia ada dua cara je. Untuk kolesterol ni dia tricky sikit sebab kita tahu either by ujian darah ataupun faktor risiko. Ujian darah kita buat berkala, betul tak? Itu yang jadi masalah sebab kita sometimes 5 tahun sekali baru buat. Ada siapa pernah buat annually tak dekat sini? Ujian darah, ujian kesihatan 2 tahun? 3? 4? 5? Tak ada. Lama sangat tu kan? So bagusnya buat annual lah, annually. Setiap tahun sekali at least kita buat untuk kita tahu kita punya keadaan. Tapi ramai juga yang tak buat. Betul. Confident sihat. Sebenarnya orang macam ingat tak ada apalah, tapi kita akan tahu bila kita buat lab test. So itu satu, dia berkala. Seterusnya untuk faktor individu, dia bergantung pada genetik dan juga simptom. Untuk genetik, mereka yang maybe ada parents atau adik-beradik yang memang ada risiko sakit jantung, stroke. So dia lebih tinggi lah dia punya risiko untuk dapat ni dekat dia. And then ada juga simptom. Tapi masalah pada simptom, kita tak tahu exactly betul ke dia berkait dengan kolesterol ataupun dia berkait dengan benda lain. Itu masalah simptom. Kita boleh recognize tapi belum tentu benda tu betul. Betul tak? So kita betul-betul kena depend on ujian darah, lipid profile. So dekat sini just untuk macam knowledge lah. Sebenarnya dekat lab test pun, dekat lab report tu ada tulis. So boleh refer nanti. Kita tengok yang berbahaya tu je lah dulu. Untuk TC, kalau berbahaya tak boleh lebih daripada 6.2, HDL sepatutnya tak boleh kurang daripada 1, LDL tak boleh lebih daripada 4 dan TG tak boleh lebih daripada 2.3. So balik rumah siapa ada lab test tu tengok. Okay, betul tak orang punya tu? Okay, so seterusnya saya nak cakap kat sini benda ni jadi berbahaya sebab dia affected the whole Malaysian. 1 daripada 3 dewasa Malaysia mempunyai kolesterol tinggi. Okay, satu hal. Masalahnya 50%, half of them tak tahu pun dia ada kolesterol tinggi sampailah dia buat the lab test tu. Setengah populasi tak tahu. Okay, dan seterusnya 41% ada LDL tinggi. 41% ni hampir half of the Malaysian adult. Okay, tak tahu dia orang ada LDL yang tinggi. Dan seterusnya 23% ada HDL rendah. 1 daripada 4 dewasa Malaysia ada triglyceride dan juga 3.6 juta dewasa ada risiko CVD. CVD tadi apa? Cardiovascular disease yang berkait dengan jantung, berkait dengan otak. Okay, so yang menjadi masalah 23.3% adalah punca kematian. So maksudnya mereka yang meninggal ni 23, lebih daripada 20% meninggal disebabkan CVD, risiko CVD. Perasan tak sekarang ni bukan yang berumur je yang affected dengan cardiovascular disease, betul? Ada yang umur 30 lebih, ada yang 40 lebih, heart attack. Betul tak? Sebab itu caused by kita punya lifestyle. Sebab sekarang ni dunia makin moden. Kita mudah untuk dapat makan dekat mana-mana. Kita jarang berexercise. Betul tak? So ini memang, memang lifestyle kita yang kita dah berubah-ubah. Kalau dulu, orang zaman dulu tak ada masalah. Selalu makan sayur. Nak makan sayur petik je. Betul tak? Kita menanam sendiri. Nak pergi mana-mana, jalan kaki. Beza dengan sekarang. So, sekarang lebih mudah, betul. So dia affected by kita punya lifestyle. So can we change our keadaan sekeliling? Tak. Tapi kita boleh change our own condition, our own lifestyle. Okay. Macam ceramah pula. So macam saya cakap lah, ini punca-puncanya. Diet yang tidak sihat, yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, berminyak, bergoreng, bersantan. Okay, so itu adalah diet tidak sihat. Bukannya kita tak boleh makan, tapi kurangkan.
Okey, seterusnya ialah kurang aktiviti fizikal. Sambil baring pun boleh makan sambil tengok TV. Siapa yang macam tu? Bukan saya. So, last week nutritionist Jelling ada tanya, siapa, sebab kita kan petang kan, 2:30, siapa yang lepas lunch tadi ada jalan-jalan? Apa? Ada apa? Saya nampak nutrition kat belakang yang angkat. Siapa yang lepas lunch tadi ada jalan-jalan sentara semula minggu ni? Jalan-jalan. Ada jalan-jalan. Jalan atas sini, naik kereta ke? Kereta ke dekat sini? Makin jauh jalan tadi. Aku dah sebelah. Okay, so dia kurang aktiviti fizikal. That's why dia cause the punca hyperlipid. And then seterusnya ialah obesity darah sangat insulin. Sebab mereka yang berlebihan berat badan dan juga ada rintangan insulin, contohnya ada diabetes, akan lebih affected dengan hyperlipidemia. And then the last one ialah faktor genetik lah, macam cakap tadi, family history. Okay. So yang menjadi masalah, hyperkolesterol, hyperlipid, hypertriglyceride tiada gejala awal. Okay. So dia berlaku secara perlahan mengambil masa bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun baru kita dapat tahu yang kita punya saluran darah tersumbat. And then seterusnya kita betul-betul bergantung kepada ujian darah. Selagi kita tak buat, kita tak tahu. Okay, and the last one, dia disedari selepas komplikasi. Ini yang teruk lah. Maksudnya dah ada sakit jantung, dah ada stroke, barulah kita tahu, oh, kita ada atherosclerosis contohnya, ataupun kita ada hyperlipid. Okay, so kesudahannya apa yang doktor akan suggest? Ini yang common lah. Yang commonnya orang akan kata, doktor akan kata, ambil ubat seperti statin, ezetimibe macam tu. And then yang lagi teruk, buat apa? Angioplasty dan juga stent. So macam mana dia angioplasty ni? Ini dia. Okay, so ini dimasukkan ke dalam saluran darah yang tersumbat untuk kembangkan. And then dia masukkan stent. Stent ni macam spring ni untuk kekalkan kembangan tu. So that's why dia together. Angioplasty untuk masukkan, and then stent untuk kekalkan kembangan tu. So dia together. And then yang lagi teruk, kita buat laluan baru, iaitu bypass jantung. So kalau tengok kat sini, nampak tak ada macam tali ni? So itu adalah saluran yang baru untuk kita punya darah lalu. Sebab dia dah tak boleh lalu dekat yang kita punya original punya saluran darah, dia lalu dekat yang baru. Okay. Saya nampak dia ambil gambar. Dah habis? Okay, so seterusnya, tujuan untuk yang tadi ni, dia bertujuan untuk selamatkan nyawa dan penyelesaian cepat. And dia tak fokus kepada punca utama. Contohnya, kalau kita makan ubat ataupun kita buat angioplasty tu, dia cover tak kita punya punca tadi, yang kita punya saluran darah masalah tu? Tak ada. Dia penyelesaian untuk selamatkan nyawa at that time, especially untuk yang surgery. Okay, seterusnya risiko. Of course lah, macam biasa bila kita buat surgery, jangkitan kuman, pendarahan ataupun pembedahan berulang. Kenapa? Sebab contoh saya ambil angioplasty tadi, yang dia kembangkan saluran darah, itu untuk satu saluran darah. Kita kalau ada kat saluran darah yang lain pula, macam mana? Mesti kena buat. So dah jadi 2 ataupun 3 saluran darah yang tersumbat. And then yang terakhir ialah cost, ribuan ringgit. Saya check kalau dekat government hospital 500 boleh dapat untuk angioplasty. Tapi itu hospital lah, kita tahu waiting list dia macam mana. Kalau private beribu lah. And then untuk bypass ratusan ribu, 100,000 dan ke atas untuk bypass dekat private. So saya kata juga satu keadaan atau masalah, maksudnya untuk satu saja. Kalau kita 6 bulan kemudian saluran darah lain pula yang tersumbat, buatlah semula. Okay. So kalau dia 20,000 dekat private untuk angioplasty, tambahlah double. So itulah risikonya. Okay. Jadi apa yang kita kena buat? Ini natural, sendiri punya. Ini sendiri punya cara. So kurangkan lemak dan gula daripada makanan macam biasa. Ataupun saya boleh suggest suku-suku separuh. Siapa pernah dengar? Pernah dengar? Suku-suku separuh, konsepnya ialah suku protein, suku nasi, suku lagi sayur, suku sayur, baru protein. Betul. Okay, so dekat situ cara makanan sihat itu yang senang punya lah. Kalau nak tambahan lagi, kita tambah dari segi fiber, kita tambah dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Yang seterusnya ialah aktiviti fizikal yang berkala.
at least lah brisk walk lah setiap hari. Brisk walk saja, tak minta jogging, tak minta lumba lari. Tak ada. Tak ada pun ajak macam, okey distributor semua je kita berlari hari ni. Tak ada. Buat masing-masing. Brisk walk at least lah. Okay. And then kawal berat badan. Kawal berat badan sendiri, at least sebulan sekali check berat badan sendiri. Ada progress tak? Ada turun berat tak? Ada maintain tak? Make sure jangan naik je. Unless kalau untuk mereka yang underweight lah. Salah. Apa tu? Tak ada apa. Okey, seterusnya adalah tingkatkan serat larut. So dekat sini kita tahulah serat, of course lah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga karbohidrat yang whole grains. Okey, tahu yang penuh gandum. Ataupun kita punya produk yang mana? Fiber. Fiber, betul, pandai lah. Kita tak cakap fiber lah ni. Kita dah pernah cakap dulu kan? Okey, so kalau produk shampoo, selain daripada fiber, kita ada produk YKK dan YKS yang boleh bantu dengan masalah ini. Sebab tadi fiber lain. Sekarang kita nak fokus kepada atherosclerosis, kita nak fokus kepada hyperlipid, hyperkolesterol, hypertriglyceride. Yang boleh bantu adalah YKK dan YKS. Sebab apa? Dia mengandungi Ganoderma lucidum dan juga asid lucidinic. So lucidinic acid itulah yang paling membantu sebenarnya. Although kita ada Ganoderma lucidum, tapi kita boleh dapat daripada Ginkgo Ganoderma, betul? So ini dia ada tambahan lucidinic acid. So macam mana dia bantu? Tengok sini, cara-caranya lah, cara-cara macam mana dia nak bantu. So yang pertama kita ada tekanan oksidatif. Seterusnya adalah keradangan kronik tahap rendah dan ketidakseimbangan metabolisme lipid di hati. So we go one by one, macam mana dia boleh bantu. Tadi saya cakap LDL akan teroksidas, betul? So dekat sini dia memainkan peranan tekanan oksidatif ni. So LDL kecil dan padat tadi, dia oxidize, dia menjadi LDL teroksida yang lebih mudah untuk melekat dekat saluran darah. Okey, so dekat sini dia akan jadi masalah bila dia mudah melekat. Dia sukar untuk dikeluarkan oleh hati ataupun HDL, kita punya transport yang baik tadi tu. So dia susah untuk dikeluarkan, dan ini bila dia berkumpul adalah permulaan pembentukan plak. So inilah permulaannya, tak jadilah pembentukan plak tu. Jadi apa yang Ganoderma ni buat, YKK dan YKS ni, dia mempunyai aktiviti antioksidan. So kita tengok kat sini, tritopenoid ini sebenarnya dia sejenis bahan lah. So dia punya nama, kita punya jenis adalah asid lucidinic. Okay, so dia ada aktiviti antioksidan yang kurangkan pengoksidaan LDL. Maksudnya dia kurangkan penukaran LDL kecil dan padat tadi menjadi LDL teroksida. At the same time, dia kurangkan tekanan oksidatif dalam peredaran darah kita. So dalam saluran darah kita memang akan ada tekanan oksidatif lah, daripada luar dan daripada dalam. Daripada dalam adalah sel death lah, maksudnya sel tu renew, sel mati dan dia datang yang baru. Daripada luar adalah pollution ataupun makanan macam tu. So apa yang Ganoderma ni buat, dia bantu untuk kurangkan tekanan oksidatif. Seterusnya adalah keradangan kronik tak rendah. Saya minta minum air sekejap boleh tak? Boleh. Rendah. Bila LDL kecil dan padat tadi yang saya kata bahaya tu, yang lebih kuat, yang lebih mudah melekat, dia anggap sebagai bahan asing oleh kita punya immune system. Kita kan makan Nuken kan, dia kuatkan kita punya sistem immune, so dia boleh detect, oh ada bahan asing dalam badan kita, dalam saluran darah kita. So apa yang sel immune buat, dia makan LDL tu dan keluarkan molekul radang. So itulah cara sebenarnya sel immune kita nak buat kerja, dia makan. Bukanlah makan sedap-sedap, tapi dia makan benda tu, makan yang jahat tu, and then dia keluarkan molekul radang. So ini tak ada masalah. Yang menjadi masalah bila dia terlalu banyak makan. Contohnya sel immune tu banyak sangat makan LDL kita, and then dia banyak sangat keluarkan molekul keradangan. Sama macam kita, kalau kita makan banyak sangat makanan, kita akan apa? Sedawa dan juga kentut, betul tak? So dia menjadi masalah untuk orang sekeliling juga. Contohnya kalau kita kentut busuk, orang sekeliling bau tak? Sama lah juga dengan kita punya organ kita. So bila terlalu banyak sangat molekul radang dikeluarkan, kita punya organ akan mengalami keradangan yang kronik dan berterusan. So dekat sini lapisan saluran darah terus meradang, kita punya otot mendebat, dan kita punya plak menjadi rapuh dan mudah pecah. So bila masalah lebih rapuh dan mudah pecah ni, dia punya pecahan tu akan melalui kita punya saluran darah untuk ke tempat lain,
akan jadi bahaya bila dia sampai ke otak. So itu yang dia akan jadi blood clot dekat otak, yang akan jadi ischemic stroke. Sebab dia dah pecah-pecah, so dia boleh lalu je. Okay. So apa yang ganglioma buat, dia ada kesan anti radang, which dia mengawal tindak balas keradangan tadi. Maksudnya dia kurangkan keradangan tadi daripada berlaku. Dan juga dia menyokong persekitaran dalaman saluran darah supaya lebih stabil. Maksudnya dia provide environment yang sesuai untuk kita punya sel darah. Okay. Yang terakhir ialah ketidakseimbangan metabolisme lipid di hati kita. So dekat hati adalah basically untuk lemak lah. Dia punya majority of the process untuk lemak berlaku dekat hati. So apa yang ganglioma buat, dia sokong fungsi metabolik hati. Maksudnya proses yang tadi tu kita panggil as metabolism. Okay, so dia punya proses untuk tukar penukaran ke tenaga, penukaran ke nutrien. So itu kita panggil metabolism yang berlaku di mana? Di hati. That's why dia menyokong fungsi metabolik hati. And then juga membantu kawal penghasilan lemak berlebihan. Sebab apa? Ingat tak tadi triglyceride dia diproses dan dibuat di hati, betul tak? So dia kawal pengeluaran tu, kawal penukaran tu kepada triglyceride. And then seterusnya sokong keseimbangan profil PG, LDL dan juga HDL. Sebab apa? Bila berlakunya hyperlipid semua ni, kita ada profil lipid heterogenik. Maksudnya nama baru lah, heterogenik, di mana keadaannya tinggi PG dan LDL dan juga rendah HDL yang menyebabkan saluran darah tersumbat. So dia nak kurangkan profil lipid ni lah. Okay, so kita dah tahu ada 3 cara. Ada lagi tak? Siapa yakin ada lagi? Ada lagi cara lain? Ada lagi? Yang lain? Ada lagi tak cara lain yang YKQ-YKS boleh bantu kita punya atherosclerosis ataupun hyperlipid? Tak ada membantu dari segi hati berlemak, fatty liver. So YKK dan YKS, ganglioma dan juga kita punya asid ursodenik boleh membantu perbaiki keadaan hati berlemak. Ingat tak tadi saya cakap proses pembuatan lemak ni berlaku di mana? Di hati, betul? So dan apa yang terjadi, either dia disimpan ataupun dia dibawa. Kalau dibawa, okeylah, tak ada masalah, dia akan pergi ke tempat lain. Kalau disimpan jadi apa? Terkumpul dekat sini, dekat hati. Dia akan accumulate. So dia akan membentuk penumpukan lemak di hati, atau kita panggil steatosis lah dia punya nama dia. So lemak darah yang tak seimbang menyebabkan lebih banyak lemak tersimpan dekat hati, and triglyceride tadi yang dihasilkan yang banyak-banyak pun terkumpul dekat sini. So jadilah steatosis ataupun kita kenali sebagai fatty liver ataupun MAFLD dan juga NAFLD. Apa tu? Dia liver disease. Untuk MAF maksudnya metabolic associated dysfunction, and then untuk NAF non-alcoholic fatty liver disease. Okay, so and it was found that 1 daripada 3 dewasa Malaysia mempunyai fatty liver. So ini dikira ramai lah. Okay, so ini untuk fatty liver saja. So apa yang kita punya ganglioma buat? So kita buat research. Kita buat research macam mana dia boleh affect kita punya fatty liver. So dekat sini boleh tengok tak? Ini adalah tisu yang sihat. Ini tisu yang sihat, nampak sangat purple, sangat cantik lah, dia rapat-rapat. So dekat sini adalah yang liver tissue yang tak ambil YKK dan YKS dan terbentuk fatty oil droplet. Sebab terlalu banyak minyak, terlalu banyak lemak, so dia akan terkumpul dekat kita punya tisu dan akan membentuk lubang-lubang macam tu. Itu dia tak kosong, itu dia macam minyak macam tu. So bila dia makan YKK dan YKS akan jadi macam biasa, nampak? Sama tak? YKK, YKS and liver tissue normal. So itulah bezanya. Apa yang YKK dan YKS buat, dia kurangkan accumulation, kurangkan penumpukan lemak dan juga minyak tadi di kita punya tisu, dan juga maintain kita punya tisu dalam keadaan biasa, keadaan sihat, dan juga improve kita punya fatty liver. Maksudnya kurangkanlah fatty liver tu. Dan kajian seterusnya yang Syom buat untuk HDL dan LDL ratio. Tadi kita cakap LDL kolesterol jahat, HDL kolesterol baik, betul? So lagi tinggi ratio dia, lagi tinggilah risiko untuk cardiovascular disease, CVD yang berkaitan dengan jantung, otak semua. So dekat sini kita boleh tengok lebih lama dia makan compare dengan yang tak makan. So yang grey ni yang tak makan lah.
So dia makin meningkat dia punya risiko CVD. And then kalau yang makan, dia ketara saja. Maksudnya dia sekata ketara pula. Okay, so dekat sini kita nak tunjukkan yang YKS mampu untuk adjust kita punya komposisi LDL dan HDL ratio tu. Okay. Dan yang terakhir adalah keadaan atherosclerosis. So dekat sini aortic arc. So benda ni, aortic arc ni ada dekat kita punya jantung. Okay, so dia dekat kita punya hujung jantung. Kalau nampak bentuk dia, bentuk macam payung, betul tak? Hujung payung ataupun macam kuda laut pun ada. Betul tak? So dia macam ni. Dia membengkok. So bila macam tu, berbanding dengan saluran darah yang straight, dia lebih susah untuk lalu. Betul tak? Sebab dia bengkok, dia macam kita nak pergi Genting Highland, kita nak naik gerik ke apa ke, kan dia bengkok. So sebarang plak, sebarang macam sel darah merah ke, kalau nak lalu dia akan tersekat, mudah tersekat. Sebab apa? Dia kena membelok. Kalau dia terbabas sikit, dah lekat accident lah. So dekat situ, kalau nampak gambar ni sebenarnya, saya tak pasti kat belakang nampak ke tak, tapi dia merah sebenarnya dekat ujung ni. Sebab apa? Terlalu banyak plak yang accumulate kat situ. Dia tersekat kat situ, terkumpul dan menyebabkan inflammation. So ini untuk yang mereka yang tak makan YKK ataupun YKS, akan jadi accumulation. Dan seterusnya, yang ambil YKK YKS sama tak dengan yang asalnya? Lebih cantik. Lebih cantik, betul. Okay, so itu nak tunjukkan kita punya saluran jantung tu pun berkait. Dan kalau tengok ini yang under microscopic view, yang colour merah yang sihat, yang bila tengah ni terlalu banyak line yang colour biru ni, maksudnya berlaku inflammation lah. Dia colour biru, dan yang terakhir ni dia ada biru sikit-sikit tapi merah dah banyak. So kita nak tunjukkan itulah perbezaannya. Okay. So apa yang YKS boleh bantu? Bukan setakat liver, bukan setakat hati, tapi juga saluran darah. So dia melindungi kita punya hati dan juga saluran darah kita. Okay, so boleh fokus lah. That's why kita kata kalau ada yang hypertension ataupun hyperkolesterol, kita akan suggest YKK dan YKS. Okay, betul tak? Tadi kita akan suggest YKK dan YKS kan, boleh pilih antara dua. Okay, so at the same time saya nak tegaskan bahawa prevention is always better than cure. Bukannya lepas dapat hyperlipid, bukannya lepas dapat hyperkolesterol barulah kita nak ambil YKK YKS. Tak, sebabnya macam saya cakap tadi, based on kita punya lifestyle, kita tak tahu makanan yang kita makan tu macam mana kesan dia. Kita pun kadang-kadang tak ambil pot, orang kata macam makan je jadi kenyang, betul tak? So kita tak tahu kita punya penjagaan dalaman kita macam mana, selalu kita tak check. So that is why kita galakkan untuk ambil walaupun kolesterol okey. Walaupun kita tak check lagi, ambil je dulu YKS untuk apa? Untuk prevent. Sebelum jadi lagi teruk yang macam tadi, apa dia? Makan ubat ataupun angioplasty dan stent ataupun bypass. Okay. So cara nak makan, semua dah tahu rasanya? Dah pro dah kat dalam ni. So untuk YKS 12 tablet sehari, untuk YKK 2 sachet sehari. Sebab apa? 1 sachet YKK bersamaan dengan 6 tablet YKS. So let's say ambil YKK 2 dan double up. Betul lah. Ini untuk normal. Untuk yang nak menjaga. So that's why macam setengah orang Untuk normal. tak, yang satu-satu. Maksud saya satu Y sachet pula. Satu YKK, satu sachet YKK, 6 tablet YKS adalah untuk yang normal. So ada untuk keadaan baru untuk yang ni. Ada sebarang keadaan. And then kalau makin teruk, tengoklah lab test. Kalau makin tinggi dia punya HDL, LDL, dan kita tambah balik lah. So ini untuk yang untuk maintain. So ini untuk yang ada keadaan hyperlipid, hyperkolesterol, hypertriglyceride. Okay. Alright. So itu sahaja daripada saya. Saya pass pula kepada nutritionist lagi. Terima kasih banyak Hazira atas perkongsian ilmu dan pengenalan yang sangat jelas serta bermanfaat kepada semua hari ini.